keputusan PRN Sabah 2025 telah membuka satu bab penting dalam landskap politik nasional. Walaupun Perikatan Nasional hanya meraih satu kerusi daripada 41 yang ditandingi, kemenangan itu membawa makna yang jauh lebih besar daripada sekadar angka satu. Ia bukan sahaja simbol bahawa PN masih memiliki denyut politik, tetapi turut menjadi refleksi kepada dinamika dalaman gabungan tersebut, khususnya antara PAS dan Bersatu. Dalam keputusan yang menggemparkan, PAS muncul satu-satunya parti dalam PN yang mampu memecah tembok politik Sabah, dalam keadaan parti itu dilabel sebagai ekstrim oleh DAP. Lebih mengejutkan, DAP sendiri kalah di kesemua kerusi tradisinya. Di sisi lain, Bersatu mengalami kekalahan total. Situasi ini membawa satu persoalan kritikal yang tidak boleh dielakkan lagi. Adakah PN masih perlu dipimpin oleh seorang presiden yang gagal menarik keyakinan pengundi luar semenanjung? Hakikatnya, kejayaan PAS di Sabah bukan sekadar nasib baik. Ia mencerminkan satu faktor penting, iaitu kemampuan PAS beradaptasi dengan masa dan lokaliti, serta kekuatan jentera yang berdisiplin dan bersatu padu, tanpa sibuk dengan drama pecat-memecat ahli seperti Bersatu. Ketika parti-parti lain berdepan penolakan, PAS berjaya mencipta ruang. Ini menunjukkan parti itu mempunyai asas kepimpinan yang stabil, bukan bergantung kepada imej poster boy yang tidak relevan. Kekalahan total Bersatu adalah amaran terbuka kepada kepimpinan Muhyiddin. Dengan imej poster boy yang kononnya mahu kembali sebagai Perdana Menteri, ternyata jenama itu tidak laku di Sabah. Ia bukan lagi aset PN, ia kini menjadi liability. Dalam bahasa yang lebih lunak tetapi jelas, kepimpinan PN hari ini sudah tidak lagi mencerminkan kekuatan sebenar gabungan tersebut. Realiti baharu yang perlu diakui ialah PAS lebih mempunyai mandat moral untuk memimpin PN. Tiga sebab mengapa PAS perlu memimpin PN. 1. PAS adalah satu-satunya parti PN yang memiliki struktur pengurusan politik paling tersusun. 2. Bersatu bukan lagi elemen terkuat dalam PN, malah menjadi komponen paling lemah. 3. PN memerlukan penyusunan semula organisasinya, iaitu berasaskan prestasi, bukan nostalgia. Kita perlu menyedari bahawa politik moden menuntut keberanian membuat keputusan berdasarkan merit, bukan semata-mata menghormati hierarki lama. Jika sebuah gabungan mahu kekal relevan, ia mesti dipimpin oleh parti yang mampu menang, bukan parti yang sekadar mahu mengekalkan status quo. Kepimpinan PN perlu dirombak secara total. Ini bukan lagi soal siapa pembawa legasi, tetapi siapa pembawa kemenangan. Sungguh pun PRN Sabah membuktikan bahawa PAS mempunyai kekuatan, namun kekuatan itu tidak mampu menampung kelemahan rakan sekutunya sendiri. Sekuat mana pun Hamzah berkempen menjual produk PN ini, ia tetap gagal kerana produknya sudah tamat tempoh. Masanya telah tiba, PN telah memasuki fasa akhir, sama ada kembali utuh atau lenyap di telan politik nostalgia lapuk.